Okey. Dah, boleh. Ucapan hari raya. Saya Firdaus daripada Pulau Jondo, family Pulau Jondo, mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin. Hari raya ini kita sama-sama maaf. Amin. Ya, terima kasih. Selamat datang ke The Aizat Channel. Selamat Hari Raya. Kakak tunggu kat luar lah. Yang ni. Dia ni ambil duit. Yang ni tak habis. Perempuan dah dapat kot. Tak ada. Ni ada lelaki. Mana kakak? Daddy. Daddy, mana kakak? Kakak kat luar tadi. Saya dah dapat duit raya. Tengok duit raya. Sini. Apa? Masjid bagi duit raya. Mana Abang Aidin? Abang Aidin tunjuk sikit duit raya masjid bagi. Wah. Meanwhile. Okay, semalam kita busy sebab kita tak sempat nak masukkan duit raya. Kita dah tukar duit raya. So sekarang sesi memasukkan duit raya. Duit raya Bank Islam. Smooth texture best. Thank you Abang Cap untuk tukarkan. Thank you kakak. So saya ada 7 orang ya anak buah. Kakak 3 orang, abang 3 orang. Kakak boleh 3, abang 4. Settle duit raya untuk my anak-anak buah and also settle. Ica bagi. Sampai. Kita dah start jalan raya. Sekarang kita sampai rumah first. Okay, ni adalah rumah. Ini rumah pertama. Rumah Cik Zah. Di hari raya ramainya orang bersuka. Rumah pertama. Rumah pertama. Counting house. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Terima kasih. Mari menuju ke rumah bunda. Usaha abang membuang waktu. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu masa. Sanak saudara sedang menunggu. Sekarang rumah kedua baru sampai ngantuk. Perut kenyang dah rumah pertama tadi. Katamu itu abang mengerti. Ku sanjung budi, ku teri ibunda. Katamu itu abang mengerti. Ku sanjung budi. Dia cakap terima kasih ke? Dia cakap apa? Thank you. Kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup Settle
rumah kedua, alhamdulillah. Sekarang ni kita ke rumah ketiga. Terus nak pergi solat Zuhur. Sekarang ni di rumah ketiga sebelah Masjid Pulai Condor. Assalamualaikum. Kita dah sampai rumah ketiga. Bang, buat rumah ketiga sikit. Ini rumah ketiga. Rumah ketiga. Sampai dah. Assalamualaikum tuan. Nampak natural sikit. Kata-kata sikit. Hari raya pertama. Ini makanan tuan rumah. Alhamdulillah. Tihani. Kan nama ni Tihani ya? Kejap kan. Apa beza awak dengan ni lah, ni sikit, Islamic sikit, Islamic sikit. Cepat dah. Bagi banyak sangat pick up line lah. Bagi diam terus YouTube Diam datang. terus. Okay. Sabar Aizat. Sabar. Cepatlah. Apa beza awak dengan apa beza awak dengan Lambat sangat lah. Dah ni dah ada dah. rasa awak Sampai dengan tengah sampai lecturer Tazkirah kan. Okey, apa beza? Okey, apa beza awak dengan Lambat sangat lah. Islamic? Awak ni sangat berbeza lah. Apa beza awak dengan surah Al-Fatihah? Sedih tak blushing Zat. Sedih tak blushing. Sedih tak blushing. Janganlah. Jangan masuk. Jangan spot. Cepatlah. Tak tahu. Surah Al-Fatihah pembuka surah untuk Al-Quran. Awak pembuka hati saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Girang hati tak sabar berkunjung keliling. Saling memaafkan. Dah boleh agak lah. Dah boleh agak kan. Dah boleh agak lah. Abang, bagi pick up line abang. Bagi pick up dah sikit. Yang ni yang pick up line? Ada. Tiba tak ada. Okey. Apa dalam banyak-banyak huruf hijaiyah? Siapa dah jauh? Huruf hijaiyah. Paling jauh. Hijaiyah. Okey, dalam banyak-banyak huruf hijaiyah. Alif, Rabatan. Yang mana satu yang favourite saya? Tak tahu. Huruf wow. Tanya dah sebab apa? Kenapa? Sebab bila saya tengok awak, terus saya rasa wow. Tentang ketengku wali, sibuk siapkan jual dah. Tak takut nanti, tak sempat dah. Tak kencing lah. Abang tercekik. Okay, jom masuk. Ambil posisi masing-masing. Okay, masuk cepat. Masuk. Imam biar je dia. Masuk. Cepat. Dia dah follow. Okay. Oh, sore ya. Boleh. Firdaus daripada Chandra Local Function. Boleh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi.
Dayan. Tak elok macam tu. Hari Raya. Salam. Cepat. Kenapa ni? Ni papa tu. Stop lah. Oh, stop. Oh, Abang, jangan panjat bang. dia nak tahu papa tu juga. Oh, ya, okey. So kita sekarang nak pergi photoshoot dekat mana? Dekat KB lah. 46 minit macam tu daripada Kampung. Okay, alhamdulillah kita sampai on time. Kira kita pantas. Sabar jap. Sengit sikit Sekejap Kita sampai, kalau ikutkan kita sampai 4.30 tadi sini. Kita nak pergi studio dulu. Kita ada photoshoot sikit. Nanti aku ambil momen-momen kita photoshoot bersama family. Let's go. Alright. Ini abang dah sampai. Segap bergaya. Dahsyat lah. Ini Sarawak binatang ni dahsyat ni. Angin hidup ni. Lagi hidup. Oh ni cantik ni. Cantik ni. Selamat Raya. Awesome. Sekarang kita dah sampai rumah keempat. Rumah keempat. Rumah keempat lah. Rumah keempat. Let's go. Sedap ke? Slowly. Dia bungkus dalam Tupperware. Pupu dia. Yang modal tu lah. Kecil-kecil dia modal plastik. Tupperware bulat ni kan. Tape dalam daun. Saya masuk tumpah anak dia. Tepe panggil tumpah. Kuira. Oh, dia. Sedap. Spaghetti. Dia repeat guys. Repeat guys. Sorry guys. Kita repeat guys. Macam sarang semut Sarang semut. Macam ni lah sarang semut Ada pokok. Kalau sarang semut macam ni Sarang semut. Sarang semut kat pokok. Mana? Kat pokok. Sarang Ni kapal, bukan sarang semut. Sarang burung macam tu kat pokok.
Rumah keempat raya. Sekarang dah pukul 7. Termasuk rumah photoshoot tadi 5. How you feel? Nak ke balik rumah. Rasa nak balik rumah? Tak ke balik rumah dulu. Dia nak kira balik. Ini memang empat lah. Yalah, termasuk rumah photoshoot tadi 5. Oh. Apa rasa sekarang? Okay. Rasa boleh teruskan lagi lah? InsyaAllah. InsyaAllah. Rasa ada makanan. Tak lah gerak-gerak. Sekarang ni kita tengah kudak-kudak kuih. Main dish ada dekat meja sana. Borong-borong. Rasa sikit-sikit. Yeah, selesai. Selesai rumah ke 4. Selesai rumah ke-4. Kalau ikutkan ni rumah ke-5, tapi rumah ke-4 tadi untuk photoshoot. Alhamdulillah kenyang. Maka dengan ini berakhirlah video berjalan menziarahi saudara mara yang ada dekat Kelantan. Kita pun dah terlalu penat untuk hari pertama raya. So ini sahaja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. And see you guys at Sarawak. Bye-bye semua. Jumpa lagi. See you next episode. Bye-bye. Kami daripada keluarga Mak Sudah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay.